Hai. Mana Cik Ramli ni? Tadi cakap dengan Cik Salmah nak datang. Tunggu punya tunggu. Tak datang-datang juga. Ayolah Cik Ramli, kita berang lagi. Mencik dah. Cik Salmah. Cik Salmah sudah lama menunggu kan? Mencilah Abang Ramli. Kalau berjanji dengan Cik Salmah, selalu tak tepat kan? Janganlah marah Cik Salmah. Ini hari Abang Ramli mau tunjuk tempat yang special tau. Tempat yang special ke Cik Ramli? Sini adalah Atik Cik Ramli, di mana ada rumah pembinaan arwah ayah Cik Ramli bersama dengan Cik Mat, ibunya, pada tahun 1926. Mana rumahnya? Di sana. Di sana. Bawalah Cik Salmah pergi. Mari kita pergi. Sama. Hati-hati dengan jalan ni. Jiwa rasa gelora. Inilah rumahnya. Ini rumahnya. Cantik semua Cik Ramli. Cantik. Cik Salmah. Tadi duduk. Mari. Apa kata kita lihat ke dalam lift kita? Tak sabar Cik Salmah nak tengok. Mari. Hati-hati Cik Salmah, tangga yang tinggi. Hati-hati Cik Ramli. Ya. So, ini adalah kamar di mana tidurnya dahulu ayah dan juga ibu pada Allahyarham Tan Sri. Ayah dan ibu. Cik Ramli ni, orang dulu kan, dia suka pakai kan? Ada tendanya, kainnya, kan? Ini supaya dulu tak kena gigit nyamuk, sekarang boleh pakai syaitan. Oh, ya. So, ini adalah dia punya tempat berhias, bersolek. Meja solek yang ada di rumah ini digunakan di rumah pada pengunjung. Iya. Dapat tidak sejuk, terima kasih kat dalam. Iya. Mari kita melihat ke dalam dapur pula. Inilah dapur yang telah dipelihara daripada dulu sampai sekarang. Di mana inilah dapur yang pernah digunakan untuk memasak dalam keluarga Allahyarham Tan Sri Ramli. Betul macam arwah nenek Cik Salmah. Ya. Dengan gunakan kayu api. Cik Ramli tahu menggunakan pokok kelapa? Pernah. Pada bidon nak tinggal, bidon nikah dan bidon getaran jiwa melanda hatiku tersusun irama dan lagu. Walau hanya sederhana tetapi tak mengapa. Moga dapat membangkitkan sedalam kamu wahai insan. Tak mungkin hilang irama dan lagu. Bagaikan kembang sentiasa bermadu. Andai dipisah Lagu dan irama